Nak suruh kita semua rakyat Malaysia berpuluh juta ini nak pergi beli minyak petrol pakai IC pula. Kita tidak setuju menaikkan harga minyak. Harga minyak boleh diturun sedikit demi sedikit mengikut keadaan harga semasa. Tetapi harga minyak mesti dinaikkan bagi orang asing. Kita ada 3.5 atau 4 juta orang asing di Malaysia ini. Mereka dapat subsidi minyak. Apa salah kalau kita perkenalkan subsidi minyak dan subsidi bagi orang asing? Orang asing yang punya kenderaan yang mengikut unjuran belanja sekitar 3 atau 4 bilion subsidi daripada kita. Jadi kalau kita tarik subsidi, siapa nak beli minyak tunjuk IC je lah. Tok Sri Anwar, mana awak dapat angka-angka ini ya? Awak cek dengan Rafizi ke? Tanya Rafizi, dia dah letak jawatan ke belum? Nombor 1, kalau warga asing ni pakai 3 ke 4 bilion dia ambil daripada subsidi petrol, maksudnya apa? Kalau congak-congak, awak tengok dalam sistem padu ke apa, berapa kenderaan yang ada di Malaysia ni. Satu kereta, tak salah saya on average di Malaysia pakai lebih kurang 20 20,000 km satu tahun. So maksudnya kalau ikut congak-congak macam ini, kita ada dalam 1.5 juta kenderaan yang diguna oleh warga asing dekat Malaysia ini. 1.5 juta kenderaan pakai petrol yang nak ambil 3 ke 4 bilion subsidi ni. Jumlah warga asing yang ada dekat Malaysia ni, macam awak sendiri cakap, ada dalam berapa? 2.5 ke 3 juta je macam itu. So kalau ada 3 juta warga asing, kereta yang dia pakai ni 1.5 juta, maksudnya setiap 2 warga asing yang ada dekat Malaysia ni, orang Bangladesh, orang Indonesia, orang apa ni semua, ada 1 kereta yang dia pakai. Minyak kita ni ambil subsidi daripada kita. So mana kereta-kereta warga asing ni, JPJ ke polis ke apa, takkanlah mereka tak tengok. Tanya Saifuddin Nasution tu, Tok Sri Anwar, dia orang ni nak ambil lesen pun susah. Lepas itu nak beli kereta apa ke benda ni. Memanglah ada warga asing yang expat ni, iaitu expat yang high level punya kerja lah hari tu. Tapi mereka tak ramai diplomat apa ni, jumlah mereka mungkin 100 ke 200 ribu, mungkin kurang daripada itu. Tapi lagi 2.8 juta ni, mana dia ada kenderaan? Datuk Sri Anwar yang pergi pakai 1.5 juta kereta yang pergi ambil 3-4 bilion subsidi minyak, petrol kita ni semua. Kalau mereka ni okey lah, awak kata tak pakai kereta tapi pakai motor. Kalau motor pula on average consumption dia lebih rendah. Maksudnya jumlah motor yang dipakai oleh warga asing kat Malaysia ni ada 15 juta ke 17 juta biji motor. Kalau warga asing tu ada 3 juta, maksudnya setiap warga asing tu ada 5 biji motor, Datuk Sri Anwar, yang pakai subsidi kita ni. Ni tak masuk akal. Macam mana ni? Kalau ada warga asing yang beli minyak subsidi ni di sempadan di Johor, Singapura ke contohnya, ambil tindakan kepada mereka, kuatkan penguatkuasaan. Kepada itu dekat petrol station ni bukan tak ada CCTV. Suruhlah orang itu ambil CCTV, keluarkan saman atau sebagainya, ambil tindakan pada mereka. Bukannya suruh 30 juta rakyat Malaysia nak beli petrol, menyusahkan orang unnecessarily. Kita pula pasal orang-orang ini, kita pula dah kena 30 juta setiap kali nak bawa IC pergi, menyusahkan tak pasal-pasal. Lepas itu data ni disimpan di mana? Kalau ada kebocoran data, macam mana dijual ke data ini kepada orang consumption pattern kita ini? Siapa yang nak bertanggungjawab? Kamu. Apa jadi dengan sistem padu dulu yang kita dah register bagai dan sebagainya, data itu entah pergi mana? Ini yang menjadi masalah. So sebab itu, kalau ada masalah warga asing ke ketirisan, ambil tindakan di situ, bukan menyusahkan orang 30 juta dan kita ada risiko pula kebocoran data ini. Tanya anak awak itu bila nak datang jumpa papa, nak bincang pasal azam baki ni. Nombor 1. Nombor 2, tanya Rafizi tu, bila nak hantar surat peletakan jawatan sebagai Menteri Ekonomi tu,
Macam mana ini cerita? Kalau tidak, awak orang ni asyik-asyik kencing merata je lah kerja.